Inilah dia koma salah satu pot makan char kway teow yang best yang ada dekat Manjung, yang patut koma datang cuba. Lokasi gerai ni dekat parking lot berhadapan dengan OUM dekat Manjung Point je koma. Dan siapa je tak kenal Apit Ipoh char kway teow ni. Untuk rekod, ini kali kedua awak try makan makanan kat sini dan awak nak rasa dia masih sama ataupun tak. Untuk first ni awak try makan char kway teow gaut. Kepada koma yang ada gaut, awak nasihatkan supaya berjaga-jaga sebab menu ni penuh dengan seafood. Tapi apa yang best, seafood kat sini memang fresh gila. Dan ni menu yang baru awak cuba, char kway teow chicken chop. Dengan harga RM18, awak rasa berbaloi dengan portion yang koma akan dapat. Dari segi rasa pula, awak gemar char kway teow kat sini sebab dia ada rasa hangit-hangit kuali tu. Dan kalau koma nyenggar sini, koma kena try nasi goreng udang ni. Dengan harga RM10, koma pula dapat udang yang banyak macam ni. Memang berbaloi gila. Yang ni pun koma kena cuba kalau datang sini. Nasi goreng ikan rebus. Macam yang koma nampak, nasi dia selambok gila. Boleh 2 ke 3 orang makan. Dan dekat sini pun ada jual burger. Macam-macam jenis burger ada kat sini. Jadi kalau kamu nak cari pot lepok perkena char kway teow tak pun burger yang best, kamu boleh datang kat sini. Apit Ipoh char kway teow, depan OUM University dekat Manjung Point.